Faiz. Sebelum tu Faiz, Assalamualaikum dulu Faiz. Oh Islam kan. Weh doh, asal kau gembira sangat doh hari ni doh? Happy kau macam kenapa doh? Waalaikumsalam. So aku rasa happy dan rasa bahagia kau tak bila kawan-kawan aku tinggalkan aku sebenarnya. Aku happy gila kau tak nampak. Happy? Kenapa happy lah? Sebab bila kalau orang member lah kalau tinggalkan kau kan, sepatut kalau orang lain dah sedih lah, kecewa, mungkin broken. Kau boleh happy weh. Pelik doh. Sebenarnya kalau kau nak tahu perasaan aku sejujurnya, pada awal aku rasa sedih bila member tinggalkan aku. Tapi lama kelamaan aku rasa happy, aku rasa bahagia dan aku rasa bersyukur. Sebab apa? Sebab aku dah tahu color member-member aku ni macam mana. So aku tahu okay, member ni perangai macam ni, member ni perangai macam ni. So aku rasa happy. Sebab aku dah tahu okay, kau perangai macam tu, okay, kau pula perangai macam tu. So aku bila aku dah tahu perangai member aku macam tu, so aku tak perlu nak terhege-hege, tak perlu nak terkejar-kejar nak cari kau. Tak perlu aku nak rasa sedih kerana kau tinggalkan aku. Tak perlu aku nak rasa hampa bila aku kehilangan kau. Sebab bagi aku, kau dengan orang lain sama je kan. Waktu susah kau tak ada, waktu senang pun kau datang cari aku.